saya ada setengah minuman soda. Dan saya habis dengan mereka. Wah, lihat itu. Saya sangat bertuah. Nia, tetapi saya akan jadi yang pertama. Mari minum sedikit. Ada apa? Ia tidak keluar. Ia seperti jeli dalam botol. Kena diperah. Sedap. Wah, saya sangat teruja. Oh, saya rasa ada sedikit lagi. Lidah saya tersekat dalam botol. Saya tak boleh keluarkannya. Tolong saya. Dan tolong saya. Keluarkannya untuk saya. Phoebe, adakah kamu cedera? Saya oke. Dan sekarang saya sedang meniup gelembung. Ia kelihatan seperti belon. Ups. Baiklah. Saya akan berhenti. Bahagian luar semua penutup. Hebat. Dan saya ada corong mega yang akan membolehkan saya minum semuanya sekaligus. Nampaknya makanlah. Oh, lihat apa yang saya temui. Dan sekarang, mari kita main bui. Oh, muka saya. Selamat tinggal, Instagram. Baiklah, saya rasa masih manis dan sejuk. Oh, kawan, baiklah. Biar saya mulakan. Ia sangat sejuk. Ya, Tuhan. Oh, ia mengambil masa yang lama. Saya sudah selesai. Namun, hanya dengan 2 botol. Mungkin awak boleh bantu saya? Sudah tentu. Mari kita ambil beberapa botol. Setiap seorang. Aku nak keluar. Selamat tinggal. Saya suka. Tunggu sebentar. Wah, terima kasih kawan-kawan. Baiklah, saya rasa itu sahaja. Dalam keadaan bersih. Lihat ini. Kamu... Kawan-kawan. Aduh. Itu sangat bagus. Duduk. Hello. Oh, jangan beritahu saya perlu makan ini. Jangan takut, sayang. Kami di sini. Jane, kamu boleh mulakan. Baiklah, semua. Saya akan cuba makan. Tapi saya benar-benar takut. Saya lepaskan. Dari mana ini datang? Itu kelakar. Ia langsung tak kelakar. Baiklah, saya akan cuba makan. Mari kita lihat apa yang berlaku. Ada ais di sini. Leganya. Dan giliran Anda, Baby Bebe. Ayo, kami akan bantu kamu sekarang. Oh, tidak. Percayalah pada Oh, saya. tidak. Apa yang sedang berlaku? Kasihan. Dia sangat memerlukan bantuan. Dan ini akuarium. Oh, ada ikan. Jumpa lagi. Gadis-gadis ini. Baiklah. Makan itu. Apa dengan dada? Baiklah, tapi ini giliran kamu. Oh, saya tak nak buat itu. Jangan takut. Ia sangat menakutkan untuk melihat gunung cili yang pedas ini. Baiklah, saya akan berani. Pup. Teruskan. Bagaimana dia melakukannya? Oh, semakin panas. Oh, kawan-kawan, ia sudah terbakar. Saya sangat takut. Ambil saja hos pemadam api. Kita perlu memadamkan api segera dan menyelamatkan Phoebe. Itu saja. Baiklah, dia nampaknya baik-baik saja. Hebat. Saya memang suka emas. Wah, banyaknya.
Apa? Boleh bayangkan? Saya dapat 100 tin arang batu. Jane, awak nak mula? Mari kita lakukan ini. Oh, ia tidak terbuka. Ayo, dengan mulut saya. Dia nampaknya sudah hilang akal. Oh, idea yang bagus. Saya akan gunakan tukul. Ia pasti dapat membantu saya. Saya berjaya membukanya dan ada sedikit kok yang tinggal. Baiklah, itu sahaja. Jom kawan-kawan, kamu akan memerlukan ini. Biar saya mulakan. Saya akan fikirkan. Betul tuh, saya perlu susun semua tin dalam satu barisan. Dan kemudian saya akan lakukannya dengan cepat. Baiklah, sedia. Sekarang saya perlukan straw. Sempurna! Apa yang dia sedang buat? Saya tak tahu. Wow, lihat binaan itu. Ia akan membantu saya minum semua kok serentak. Hebat. Bagus. Hei, apa masalahnya? Oh, itu seronok. Ada cuti. Mari berpura-pura Anda tidak melihat itu. Teruskan. Baiklah, akhirnya giliran saya. Dan saya ada idea sendiri. Nampak pelik. Saya akan masuk ke dalam gelas besar ini. Jadi saya tak perlu berhenti. Hurai! Mari teruskan. Saya tak sabar nak ambil satu. Keluarkan zip. Lihat, hebat sekali. Menakjubkan. Oh, sesuatu sedang datang. Saya tidak tahu. Oh, adakah dia okey? Wow, saya betul-betul suka ranting. Mari kita buang pembungkusan. Hooray! Oh, Phoebe, maaf ayah. Saya tidak nampak awak. Oh, ia seperti pedang. Kasih Sammy. Pergi dari sini. Tunggu, saya boleh potong dengan gergaji rantai? Saya dapat idea yang hebat, bukan? Hei, daging, semuanya terbang ke arah kita. Kita akan buat beberapa keping. Sempurna. Dan sekarang saya ada ranting kipas. Macam Dan. Hah? Hei. Sayang, ia adalah... Itu agak memalukan. Itu bukan milik saya. Baiklah, mari mulakan. Saya sudah kecur air liur. Oh, kawan-kawan, ini sedap. Baiklah, seterusnya. Saya akan tunjukkan satu hela. Selamat tinggal. Itu luar biasa. Hebat. Awak betul. Itu panas. Ia benar. Ia sedap. Anda boleh menjilat jari dan mendapat idea yang hebat. Aduh, saya akan gunakan ini semasa steak dan susu panas. Dan saya akan dapat koktail coklat panas. Kamu faham maksud saya? Bagus. Gabungan ini luar biasa. Silakan, Dan. Terima kasih, Jane. Anda perlukan satu. Baiklah, kita ada masalah, kawan. Saya tahu cara untuk menyelesaikannya. Terima kasih. Saya Gable. Saya seorang sarjana sains. Baiklah. Saya sudah ada idea hebat. Nutella! Terima kasih, kawan. Sekarang saya ada semua yang saya perlukan. Saya akan bina menara coklat paling besar. Ambil batang, sapu dengan Nutella, dan bina! Ayah. Wow, itu hebat. Dan 2, adakah awak perlukan tangga? Sudah tentu. Baiklah, menyiapkan menara saya. Mari bawa dia. Ketok, ketok, ketok. Sialan aku yang bebal. Oh, Saya rasa saya cedera. Syukur. Di mana sebenarnya? Ikan. sedap. Jadilah diri sendiri. Aduh, apa?
Anda mesti ada kunci. Mari kita lihat apa yang saya ada. Oh, saya dapat beberapa barang bagus. Oh, bolehkah kamu berkongsi sila? Apa? Tak mungkin. Kamu ada peti keselamatan sendiri. Hebat. Ini sangat bagus. Tak mungkin. Anda percaya tentang kunci. Terima kasih. Saya harap saya bertuah. Oh tidak, ini kelihatan agak teruk. Kasihan. Oh ya, kena berani. Tidak buruk. Saya suka. Walaupun Sudah tiba masanya Aku untuk sialan cerdas gila. saya ada idea yang hebat. Lemparkan beberapa marshmallow. Hebat! Sedap! Oh, Nicole, kita perlu bantu Mike. Itu bodoh. Adakah Anda mempunyai kunci untuk peti besi saya? Oh, kepala yang cantik dan misteri. Apa yang tak kena dengan saya? Apa yang salah dengan tangan saya? Ada sesuatu di situ. Selesai. Ya Tuhan, apa yang salah dengan saya? Mikrofon baju akan memadamkan api dalam masa yang singkat. Itu jauh lebih baik. Terima kasih, Brandy. Hebat. Dan ada satu lagi. Sempurna. Oh, apa? Sorakan. Potong. Kamu perempuan yang tamak. Wah, si Pan yang hebat. Boleh saya beri dulu? Terima kasih, kawan-kawan. Saya tertanya-tanya apa yang saya ada kali ini. Mari kita lihat. Oh tidak, bawang busuk. Ini teruk. Saya bagus sebagai penutup, Britney. Ya, ia berbau sangat. Pakai itu. Oh, tunggu kawan. Tidak mungkin. Baiklah. Itu sangat menjijikan. Anda perlu ikut peraturan. Tak boleh. Ini mimpi ngeri. Oh, menjijikan. Saya takut. Saya rasa saya akan kacau penonton ini. Ya ampun. Hah? Oh, kesian. Tapi ia milik saya. Baiklah, saya pun dapat Untuk saya Kamu membuka tetap cantik. tempat duduk saya. Audition freelancer video. Bart, saya berjalan. Apa? Suka untuk berpasangan? Apa? Mike, apa? Mau berkongsi? Jangan lupa saya. Ini saya punya. Saya nak makan Bagaimana ini. dengan saya? Itu seronok. Apa itu? Saya harap saya ada beberapa batang lagi. Dan saya akan tidur. Saya sedang berpusing. Ini semua kerana kamu, Britney. Baiklah, apa yang saya ada? Sebuah blaster. Apa yang sepatutnya saya buat dengannya? Agak pelik. Oh, Nick. Nicole? Itu adalah kemalangan. Jangan kena tembak. Muahaha. Brief me. Berikan kepada saya. Saya ada idea. Hebat. Ia berfungsi. Saya mau lebih banyak coklat. Wah, hebat. Saya setuju. Impian saya telah menjadi kenyataan. Oh, Nicole, berhenti. Saya ada ide juga. Tidak. Itu saya lagi. Dan satu lagi saya. Itu pelik. Perempuan, ambillah bawang. Kamu kena makan. Baiklah. Kerja yang bagus, Britney. 5 bintang.
Mari main batu, kertas, gunting. Main batu, Saya menang. Itu bermaksud saya dapat dulu. Saya harap saya beruntung kali ini. Saya menang. Dapat ice cream. Ini hebat. Wow, celaka kau. Aku pun nak. Squeaky, saya akan buka peti besi saya. Saya boleh lihat. Itu kelihatan seperti makanan kucing. Baiklah, saya perlu mencubanya. Ew. Oh, itu benar-benar menjijikkan. Hey Mike, giliran kamu. Yay, mari lihat. Wah, ada pen 3 dimensi di sini. Hebat. Nampaknya ia ajaib. Dan saya ada idea yang cemerlang. Bagaimana kalau kita meningkatkan ke tahap maksimum dan jatuhkan ais krim? Itu akan menjadi hebat. Britney akan sangat cemburu. Kita patut mewarnakannya sedikit lebih cerah dan tambah beberapa warna. Bagus. Wah, aduh. Ia benar. Itu gila. Tidak mungkin. Oh, lelaki. Saya tak mau makan makanan mewah, tetapi saya ada idea. Saya akan lukis anak kucing untuk diri saya dengan cepat. Ia akan jadi sangat comel. Oh, ya. 4 lebih daripada 1. Beberapa butiran lagi. Terima kasih. Ya ampun, ia sangat comel. Saya minta maaf. Baiklah, mari kita lihat. Lihat itu. Hai, sayang. Ambil sendiri. Anda dialu-alukan untuk melihat. Baiklah, jangan risau. Kuda ini comel. Wah, hebat. Saya yang pertama. Dan saya dapat gulungan. Hebat. Saya pikir Angun, kawan-kawan. Itu milik saya. Dan ini penyepit saya. Tetapi Tidak tahu bagaimana menggunakannya. neraka, hampir. Oh ya, Mari pergi. Apa? Biar saya ajar, Mike. Dia tidak terlalu garang. Lihat, kamu ambil penyepit dan gulungan ini. Oke, sekarang awak kena buka mulut awak. terima kasih. Itu benar-benar. Sedap. Britney, boleh awak beri saya makan? Baiklah, ini dia. Sabar. Oh, itu benar-benar sakit. Buka simpanan kamu. Yeay, mesti ada sesuatu yang sedap di sana. Hello. Adakah kamu baik-baik saja? Saya baik. Oh, jangan beritahu saya. Saya perlu Anda tidak makan ini. pinggang? Tidak mungkin. Cepat. Jangan risau. Cepat. berhati-hatilah. Baiklah. Ya Tuhan, saya... Ini menjijikan. Kemudian mereka melakukannya dengan teruk. Mari kita lakukan ini. Saya perlu makan. Saya dahaga. Oh, itu mimpi buruk. Itu sangat menjijikan. Keluar. Oh, anjayku sudah selesai. Itu tidak akan berjaya. Saya sangat gembira. Aduh, ia begitu. Sudah tentu. Alzira akan mencobanya dengan tangan saya. Oh, sungguh mimpi buruk. Adakah dia benar-benar memakannya? Saya sudah selesai. Ayo, Nicole. Baiklah, mari kita lihat apa yang ada di dalam.
kerana kita di sini, saya akan mulakan cabaran dahulu. Oh, saya pernah cuba ini sebelum ini dan ia sangat-sangat masam. Mungkin ia mempunyai perisa berbeza kali ini. Mari kita periksa. Oh, ini adalah cuties yang sama. Dengan cara ini, ia sangat sedap. Saya rasa kamu boleh menikmati rasanya jika kamu makan semuanya sekaligus. Saya dah selesai. Ia seperti Anda sedang menari. Sangat berjangkit. Cara yang hebat untuk berdisko. Mari kita nyalakan lantai. Apa yang kamu buat? Oh, kamu menari di sini? Pergi. Tidakkah kamu malu dengan diri sendiri? Apa masalahnya? Nampaknya saya sangat bertuah. Saya ada banyak jam marmalade. Terima. Saya akan makan mereka dengan cepat. Mereka sangat sedap. Oh, ada sos istimewa di dalam sana. Tapi pertama, gula-gula getah. Anda sangat kelakar. Hei, Anda terlupa tentang sirap? Apa? Hampir. Ya. Kalau awak tak mau, saya boleh ambil. Tengok, ia hijau. Saya ada makanan hijau dalam tin ini. Aduh, apa yang awak buat? Baiklah, mari kita lihat. Masam lagi. Saya suka ini. Apa kali ini? Oh, itu pelik. Saya bukan bayi yang perlukan puting. Walaupun ini adalah gula-gula, saya tak boleh tahan. Apa lagi yang ada di situ? Oh, gula serbuk. Pasti membuat lollipop saya lebih sedap. Saya sangat bertuah kali ini. Yum! Britney, awak ada apa? Jemput yang pelik juga. Seperti seekor ular. Comel betul. Saya boleh bermain dengannya. Saya tahu ia tidak nyata. Tetapi orang lain tidak tahu. Kita perlu mengambil kesempatan ini. Ular! Hei, apa yang awak mau? Ular! Ia tidak nyata. Ia boleh dimakan. Ia adalah gummy. Apa? Saya jatuhkan lollipop saya kerana awak. Oh, agak sukar nak makan. Kenapa makan adalah... dia pasti tidak oke. Siapa yang pertama kali ini? Saya. Saya dapat belon. Saya boleh berseronok dengannya. Tapi itu bukan semuanya. Nampaknya ada sesuatu di dalam. Mari kita lihat dan memecahkannya. Oh, banyak sekali yang berair. Aduh! Baiklah. Masa untuk buat sesuatu yang sangat lazat dengannya. Untuk melakukan ini, Anda perlukan bebola jus itu sendiri dan sedikit Sprite. Mari kita lihat apa yang berlaku. Wow, nampak cantik. Sekarang kita perlukan straw besar. Sudah tentu ia berwarna hijau. Mari coba sekarang. Hebat! Apa yang Anda tunggu? Sudah tiba masanya untuk Anda membukanya juga. Wah, saya ada sebotol pu merah jambu. Hei, mari minum. Saya apa? Apa? Saya tak boleh lakukannya atas sebab tertentu. Mungkin ada masalah. Britney, beri saya straw. Tolong. Terima kasih. Mungkin saya boleh minum Coke saya dengan cara ini. Oh, ia masih tidak berfungsi. Apa yang patut saya buat? Wah, ini bukan soda langsung. Ia adalah jeli. Betapa menariknya. Iya. Saya pasti boleh menikmatinya sekarang. Maksud saya. Saya perlu makan. Saya akan minum. Ia kelihatan sangat menyelerakan. Ia memang menyelerakan. Dan saya masih ada sedikit baki di sana. Oh, tunggu. Lidah saya.
Wah, itu monitor 3 dimensi yang besar. Ya Tuhan, saya harap dia oke. Oh, Sila tinggal. Batu, kertas, gunting. Nampaknya giliran ini. Tetap bersama. Wah, setiap kali kita berdua bernasib baik. Saya juga ada makanan sedap. Saya akan jadi yang pertama mencoba untuk memulakan sirap putar. Sopeng gaya saya, dois speaking the train, eu vou you and spagincho. Bagus. Lihat warna itu. Elegan. Oh ya, saya menyukainya. Saya ditambah di rare syrup. Desirable. Oh, batu permitin bergula. Saya kira, lihat nih. Saya kelihatan lebih bergaya. Baiklah. Oh, ia bukan sekadar kosmetik. Ia adalah hidangan sedap. Britney, giliran awak. Oh, giliran saya. Lihat mata yang comel itu, saya boleh bermain dengannya. Tetapi mata bukan segalanya. Saya ada taburan juga. Saya boleh tuangkan ke atas pinggan. Ben, baling jemuran saya. Dengan ais di dalamnya. Wah, nampak bagus. Dan sekarang saya akhirnya boleh mencobanya. Ia sungguh sedap. Jam marmalade dan taburan adalah kombinasi terbaik pernah ada. Wah, ada sejenis jus dalam tiul. Saya sangat gembira. Mungkin Anda mahu berkongsi. Ini dia. Tetapi jus itu milik saya. Saya yang pertama kali ini. Kenapa saya perlukan tandas? Madu? Tidak. Tunggu, ada gula-gula dan ianya sangat sedap. Tapi untuk apa tandas ini? Mungkin ada sesuatu di dalam. Oh, serbuk jenis apa ini? Oh. Haha, saya tahu apa itu. Tebal itu lucu. Kamu hanya cemburu bye-bye. Saya boleh celupkan es krim terus ke dalamnya. Oh. kawan-kawan, ia sangat bagus. Anda tahu tak? Anda berkongsi dengan saya. Sekarang giliran saya berkongsi dengan Anda. Tidak. Terima kasih. Seperti yang Anda mau. Kemudian buka punya Anda. Wah, saya ada satu kotak penuh di sini. Gula-gula stroberi dan ipal di dalamnya. Oh, mari kita coba. Pertama, buang pembalutnya. Dan sekarang, kita boleh nikmati makanan. Apa? Separuh daripadanya berwarna merah jambu. Ini bermakna ia milik saya. Baiklah. Awak kongsi dengan saya kongsi dengan awak. Baiklah. Jadi begitulah. Beri saya gula-gula. Ini dia. Wow. Lihat semua serbuk ini. Saya sangat bijak. Sedap. 5 jari. Jauhan, yang verdad. Oh, saya ada kejutan yang menyenangkan. Coklat getah huba-buba kegemaran saya. Ia seperti pita panjang. Apa yang saya tunggu? Masa untuk memakannya? Sangat sedap. Saya akan makan semuanya sekaligus. Oh, ia tidak berjaya. Tetapi jangan ketawa dengan saya sekarang. Saya akan coba lagi. Oh, saya minta maaf. Britney, awak tahu apa? Saya rasa kita patut teruskan. Oke. Saya ada gula-gula getah juga dan banyak sekali. Ia berbentuk tembikai. Zero gula-gula getah yang paling lazat di dunia. Saya akan mengambil semuanya. Oh ya, tengok. Saya tangkap dengan mulut saya. Saya sangat berbakat. Dan sekarang, masa untuk membuat bilon. Wow. Dengar, saya rasa awak perlu berhenti. Hei, nak ke mana?
Hello semua. Ops, cabaran yang salah. Hei, berhenti ketawa. Keluarkan saya dari sini. Saya masih hidup. Sekarang saya akan menjadi yang pertama. Makanan lazat lagi. Kegemaran saya, KitKat merah jambu. Berhenti, tunggu. Kenapa makan semuanya sekaligus? Anda perlu pecahkannya. Betul. Rasanya lebih baik begini. Dan ia akan tahan lebih lama untuk saya. Ayam mati dengan agak cepat. Britney, giliran kamu. Brooke? Dah. Saya pikir kita hanya dapat makanan yang sedap. Baunya pun menjijikkan. Saya tak nak makan. Adalah kamu perlu. Saya sokong awak. Kenapa saya dihukum macam ni? Baiklah, saya akan makan. Saya pura-pura makan. Oh, awak buat kerja yang hebat. Bravo. Merasa. Itu dia? Oh, ada satu keping kecil lagi. Dan Tidak, ia tidak akan pergi. baiklah, semuanya sudah saya makan. Apa? Kamu pikir nak tipu saya? Kalau tidak, makan brokoli sekarang. Kamu harus. Ia akan terus dari lantai. Rasa lebih sedap begini. Nampaknya ini adalah takdir saya. Saya kena makan ia. Ini tak tertanggung.